Pernah tak terfikir manusia ni boleh ubah masa? Bukan mesin masa tau, tapi betul-betul buat satu hari jadi lebih panjang. Ini fakta sains yang disahkan oleh NASA. Apa puncanya? Satu binaan manusia yang sangat besar dan ekstrim. Namanya empangan Tiga Gaung di China. Ini empangan terbesar yang pernah dibina manusia. Panjangnya lebih 2 kilometer. Tingginya hampir 200 meter. Macam bangunan 60 tingkat. Tapi yang buat dunia sains terkejut bukan konkritnya, tetapi air. Empangan ini menahan 42 bilion tan air dari sungai Yangtze. Air yang asalnya mengalir bebas, dikumpulkan dan diangkat ke paras yang sangat tinggi. Bila jisim yang terlalu berat dikumpulkan di satu tempat, ia ganggu keseimbangan fizik bumi. Bayangkan seseorang tengah berpusing. Bila berat dekat pusat, pusing laju. Bila berat dialihkan keluar, pusingan jadi perlahan. Perkara sama berlaku pada bumi. Air yang terlalu berat itu menyebabkan putaran bumi menjadi sedikit perlahan. Kita tak rasa apa-apa pun. Jam tak berubah. Tapi maknanya besar. Untuk pertama kali dalam sejarah, aktiviti manusia sendiri memberi kesan kepada putaran sebuah planet. Sebelum ini, perubahan seperti ini hanya berlaku akibat gempa bumi mega atau peristiwa alam yang ekstrim. Bukan itu saja, kajian juga menunjukkan paksi bumi beralih sedikit. Akibat empangan ini, selain masa dan paksi, ada harga lain yang perlu dibayar. Apabila air dalam jumlah besar menekan kerak bumi secara berterusan, ia meningkatkan risiko gegaran kecil dan tanah runtuh. Fenomena ini dikenali sebagai gempa bumi akibat takungan air. Dari sudut alam sekitar pula, kesannya sangat besar. Ikan lumba-lumba sungai Yangtze telah pupus. Ikan sturgeon purba semakin terancam. Bandar lama, tapak sejarah dan lebih sejuta manusia terpaksa dipindahkan. Semua ini demi tenaga elektrik dan kawalan banjir. Empangan ini membuktikan manusia mampu membina sesuatu yang luar biasa. Tapi pada masa yang sama, ia juga mengingatkan kita bahawasanya bumi ini sensitif. Usik sedikit ada kesan, usik berlebihan ada akibatnya.